memang kena banyak sabar perjalanan pergi dan balik ni. Mudah-mudahan kesabaran tu Allah angkat sebagai satu tanda kemenangan dalam proses tarbiyah haji kita insya-Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami ini hamba yang lemah ya Allah. Haji, umrah tak sama bagi saya. Haji adalah pengorbanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak boleh bayangkan kepenatan, kepayahan, melainkan melihat tangisan gembira para Duyufur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kami jemaah haji KUJT telah selesai melaksanakan tawaf wada. Kerana beberapa jam saja lagi kami akan berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah, bermakna kami bakal meninggalkan Baitullah dan tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal ummahatul. Alhamdulillah, hari ini kita akan pergi ke satu destinasi yang bernama Al-Ula. Walaupun destinasi ini merupakan satu destinasi yang menjadi perdebatan sedikit di antara agamawan, akan tetapi ianya telah dijelaskan oleh ramai sebahagian para ulama dan juga telah diiktiraf oleh kerajaan Saudi bahawa lokasi yang kita akan kunjungi ini adalah lokasi yang tiada khilaf bahawa dia tidak ada kaitan dengan perkara-perkara yang dikatakan dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hampir 4 jam perjalanan kami daripada Madinah ke Al-Ula, dan sekarang ni kami berada di salah satu daripada restoran yang berada di Al-Ula ni. Jemaah-jemaah akan dihidangkan dengan nasi Arab mandi lah. Sini antara nasi Arab mandi yang sedap lah dekat Al-Ula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika ini kami bersama dengan jemaah KUJT, kita berada di Old Town Al-Ula. Jadi di sini menunjukkan kepada kami lah gambaran suasana bandar lama bagi Al-Ula ni, ataupun suasana bagi orang Arab yang dimodernkan balik. Cuma waktu yang kami hadir ni belum waktu yang meriah lah. Sebab kebiasaannya mula meriah atau kedai-kedai banyak buka bermula daripada pukul 5 ke atas. Malam lah memang cantik di sini.
Okey, alhamdulillah. Hari ini adalah hari kita panggil CCI. City Check-in. City Check-in bermaksud apa yang kita buat di airport pada hari yang lepas. Kita akan check-inkan beg kita dekat dalam program terbang tu. Tapi untuk haji, penerbangan charter, mereka datang sehari awal di hotel-hotel penginapan jemaah haji PJH. So nampak kita tengah tunggu giliran. So ini beg-beg yang kita tengah susun. Sekali lagi kita akan mula bergerak. Saya akan tunjukkan sekali macam mana kita buat City Check-in. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana City Check-in. Kita tengok kalau row ni, kalau kita pergi depan sikit, ni ada pegawai Saudia dengan luggage tagging, dia akan ditimbang. So 30 kilo. Kalau kita komersial, kita untuk Saudia 23. Tapi untuk kita punya charter ialah 30 kilo sahaja. So dia akan bawa ke airport dulu untuk loading luggage sehari sebelum kita punya penerbangan. So untuk lebih dekat lagi, jom kita tengok kaunter. Okey, dari sebelah sini kita boleh nampak pegawai tabung haji tengah uruskan penimbangan dan juga tagging kita punya beg untuk bawa balik ke Malaysia. Kalau ada lebih, kita uruskan pula dengan syarikat Korea, asalkan jemaah puas hati, insya-Allah. Kita masuk solat dulu. Lelaki sebelah sini pintu 15, perempuan laluan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika ini kami berada di Masjid Quba. Alhamdulillah, kami dapat sama-sama melaksanakan solat sunat di Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba ni kita tahu antara keistimewaannya adalah disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang bersuci atau siapa yang berwuduk daripada rumahnya, kemudian dia hadir datang ke Masjid Quba, kemudian dia melaksanakan solat walaupun solat 2 rakaat, maka baginya akan mendapat pahala umrah. Itu antara kelebihan dan keistimewaan siapa yang hadir ke Masjid Quba dalam keadaan berwuduk dan melaksanakan solat di dalam. Masuk waktu zuhur pada hari Jumaat, maka Nabi SAW perintahkan supaya semua berhenti untuk melaksanakan solat Jumaat. Dan itulah solat Jumaat pertama yang dilaksanakan oleh Nabi SAW bersama-sama dengan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di salah satu daripada ladang kurma. Yang kita kunjungi ni adalah dimiliki oleh Abu Usamah. Ya Rabb Makkah was-Safa was-Safa bi Muhammadin. Ya Rabb Makkah was-Safa was-Safa bi Muhammadin. Ighfir lana ya sami'an li du'ana. Ighfir lana ya sami'an li du'ana. Ya rahilan ijta wadil munhana. Ya rahilan ijta wadil munhana. Faqud bihi wanzil ala kanzil ghina. Faqud bihi wanzil ala kanzil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita telah berada di kemuncak kita punya program malam ni.
Okey, jadi insya-Allah kita akan ziarah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menghadap ke arah Kubah Hijau tu. Jadi kita akan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah nak ke airport sekarang. So kita bekalkan dulu sebab menunggu di airport tu agak lama. Kita bekalkan dengan ni Al-Baik. Dan kita bas ni yang disediakan oleh pihak maktab. Alhamdulillah kita naik 2 bas dan insya-Allah kita dah beritahu awal, dah framing dulu dengan jemaah. Memang kena banyak sabar perjalanan pergi dan balik ni. Mudah-mudahan kesabaran tu Allah angkat sebagai satu tanda kemenangan dalam proses tabiah haji kita insya-Allah. Jom naik bas ke airport. Terima kasih kelemahan kita. Ambil gambar. Okey, 1, 2, 3.